Kasana ni adalah pembantu rumah daripada Indonesia yang baru sebulan bekerja dengan diorang. Tak dapat langsung diorang jejak. Kurang daripada sebulan. Dia baru berada dekat situ selama 27 hari dekat dalam rumah tu. Tapi sebenarnya kan, siapa mangsa dekat dalam kes ni sebenarnya? Chin dan juga Chia dah duduk dekat apartmen Bedok Reservoir Road tu lebih daripada 30 tahun. Jiran-jiran memang kenal lah dengan diorang ni. Ada seorang jiran dekat sebelah rumah kata yang diorang ni nampak selalu bersama, macam belangkas lah, pasangan yang setia, pergi mana-mana bersama dan sebagainya. Dan dia menggambarkan Chin ni adalah sebagai seorang perempuan yang ataupun wanita yang periang, yang suka berborak, yang mulut banyak lah, becok lah. Dan Chia ni pula, iaitu husband dia, lebih pendiam. Dekat situ ada satu kedai runcit. Tuan kedai runcit yang berdekatan tu, dia kenal sangat dengan Chin ni sebagai seorang wanita yang baik hati, yang datang selalu beli barang dekat dia. Dan dia ni ada satu perangai, dia suka bagi tip kepada tukang sapu dekat situ. Dia nampak orang tukang sapu kat situ, dia bagi tip untuk orang tu makan tengah hari. Dan sebelum pencen, pasangan ni pernah uruskan sebuah gedung membeli belah. Lepas tu diorang pernah uruskan kedai kasut dan juga produk kecantikan sampailah pada tahun 2000. Dan diorang ni ada 5 orang anak. Dan seorang anak lelaki tinggal dengan diorang pada ketika itulah. Daripada semua cerita orang ni, diorang ni adalah majikan yang baik. Pasangan ni, Chin dengan Chia ni adalah majikan yang baik. Dan diorang akan sentiasa bawa Kasana ni untuk berjalan bersama. Kalau diorang ada aktiviti-aktiviti harian, dia akan bawa Kasana ni. Layanan dia pada Kasana sangat-sangat okey. Dan Kasana tu baru 27 hari berada dekat dalam rumah tu sebenarnya.